saya Nuri kamu Hijriatul Sekian Binti Kamal Zaman Nombor metrik 24250092. Hai, nama saya Nur Fatin Nadia binti Izam Zamiri, nombor metrik 24250093. Hai, saya Nuzala Masyara binti Muhammad Zainul, nombor metrik 24250187. Hai, nama saya Nurul Masra binti Nazar, nombor metrik 24250211. Hai, nama saya Nur Syafiqah Alia binti Ahmad Faisal, nombor metrik 24250177. Assalamualaikum semua. Hari ini kami menunjukkan bahan bagi belajar yang kami lakukan dan cara menggunakan alat BBM ni. Aktiviti tanpa nombor merupakan aktiviti yang menyeronokkan. Ia dapat membantu kanak-kanak menyusun dan mengenal nombor, serta ia juga dapat meningkatkan kognitif dan koordinasi motor. Jadi, BBM Maujud ini digunakan dalam pembelajaran bagi bantu kanak-kanak memahami konsep secara konkret melalui objek sebenar. Antara bahan yang digunakan dalam BBM ini ialah yang pertama, kita ada kad nombor, yang kedua, kita ada roda nombor dan yang ketiga, kita ada pokok apple. Cara menggunakan BBM kami ialah yang pertama, kanak-kanak perlulah memutarkan roda nombor. Seterusnya, kanak-kanak perlu mengambil nombor di papan putih mengikut nombor yang dapat pada roda nombor. Selepas itu, kanak-kanak perlulah mengambil nombor di papan putih dan menampannya di pokok. Selepas itu, kanak-kanak perlulah memetik buah apel mengikut nombor di bawah. Selepas menampan nombor di bahagian pokok, kanak-kanak perlulah memutarkan roda nombor sekali lagi. Lepas itu, kanak-kanak perlu mengambil sekali lagi nombor di papan putih dan menampannya di pokok. Kanak-kanak perlulah memetik buah apel mengikut nombor di bawah. Ini sekali, kanak-kanak perlulah mengira jumlah buah apel yang dipetik. 2, 3, 4, 5. Selepas habis mengira jumlah, kanak-kanak perlulah mengambil nombor di papan putih dan melekatkannya di pokok. Yeay! Daripada aktiviti yang dijalankan, kanak-kanak dapat memahami konsep nombor dengan jelas. Yang kedua, mudah faham operasi asas seperti menambah biji apel yang mereka dapat untuk mendapatkan jumlah. Yang ketiga, menguatkan kemahiran berfikir mereka. Sekian, terima kasih daripada kami. Bye. Ustaz, dua je. Oh.